I don't understand lah masa tu. Masa tu hujan keluar. I know that no tu dia I know him daripada budak kucing semua kan. Tapi tiba-tiba macam apa ni kan? Perang budak-budak apa budak-budak kita punya fan dengan ni tak suka macam I tak ambil tahu tapi macam tadi selama saya dia orang macam apa ni kan tak best lah bagi aku pasal tu memang macam tak match lah kan. Even masa kat Johor tu kita tak ada kaitan bila hujan kena baling in Johor. Time mana ada kaitan itu bukan kawan-kawan kita orang pun. Even Adli call masa Bang Fest first main kat Johor, call Nazar boleh minta help tahu budak-budak kat Johor jangan baling apa dekat Bang Fest ke apa whatever kan. Dia ingat macam this part of our gang yang nakal-nakal ni kan. Tapi sebenarnya bukan tahu tak. Maybe dia orang ada masalah dengan tu. Jadi bila jadi macam tu whatever lah kan, jadi gitu lah. Fan hujan masa tu dia macam saya tak ingat aku lah. Kau tahu tak dia pakai kami sayang mak saya punya baju whatever kan. So budak aku ni dia budak-budak main bandel macam tu. Tengok budak-budak ni kan. Apa ni? Macam gitu lah dia punya ego. Actually dia masa tu macam gitu lah. Tengok budak-budak lah fan dia ni lah. Macam kau tahu dengar dia nampak macam apa baju saya sayang mak saya. Kau tahu tak masa tu kan? Betul tak kan? Dia nampak benda tu macam cringe lah dia nampak masa tu kan. Masa tu tak layak cringe lagi betul tak kan? Actually it's the fun. Benda tu is healthy. Betul menandakan muzik ini dah diterima oleh budak-budak kan. Lain dah. Dia dah bandel dia nampak budak-budak ni apa ni kan. Tu dia jadi macam gitu kan. Benda baru dengan seluar hijau dia masa tu kan. Macam-macam suara masa tu. Yeah.